So, hari ini pula ada pula orang tak suka dia kat Malaysia. Kalau orang bukan Islam tak suka, saya fahamlah. Sebab mereka risau penganut dia bila dah tengok YouTube dia tertarik kepada Islam. Tapi ada orang Islam pula bantah juga. Apa macam? Sedih kan? Kadang-kadang sedih lah. Okay. So, and bila kita berdakwah, kita sentiasa kena fitnah. Macam Zakir Naik kena fitnah. Dia kena fitnah di UK. Fitnah dia kata dia mengajak kepada orang, cara dia mengajak kepada orang buat penganas, jadi penganas. Mana ada? Saya belajar dengan Zakir Naik. Saya penganaskah? Halo? Di manakah hujahnya? Tahu tak macam mana orang tuduh dia penganas? Sebab orang ambil kata-katanya out of context. Ambil kata-kata Zakir Naik luar daripada konteks. Saya bagi contoh. Salah satu perkara Dr. Zakir Naik cakap, dia terang tentang teroris. Tajuk tu, teroris. So dia kata, teroris ini ada macam-macam kategori. Berbeza-beza punya teroris. So dia bagi contoh. Dia kata, contoh pencuri atau perompak, dia nampak polis. Polis jadi teroris untuk dia. Betul ke tak betul? Faham tak? When a robber saw police, the police is terrorist to them. Maksudnya, itu perompak ni, polis adalah teroris untuk dia. Betul? Ini kategori yang pertama, teroris yang lain. Betul? Okay, dia bagi banyak contoh. Akhirnya dia cakap apa? Kita orang Islam sepatutnya jadi teroris. Dengar. Dia orang ambil dia out of context. Kita orang Islam sepatutnya jadi teroris. Untuk apa? Untuk negative element of the society. Maksudnya, bila orang-orang dalam masyarakat kita nak buat jahat, nak rompak, nak bunuh, nak buat jahat, dia nampak kita jadi teroris untuk dia. Kita macam polis untuk dia. Bukan kita pergi buat bunuh orang, buat teroris, buat perkara yang jahat. Ada orang tidak, dia tak pernah ajar begitu. Tapi people quoted out of context. Macam inilah, kalau orang control media di India, kerajaan control media sana, dia nak buat apa suka hati dia lah kan. So dia difitnah. Bukan dia mengajar teroris. Boleh faham tak? So kalau tanya saya sangat kagum dengan cara pendekatannya, cara hujahnya, insya-Allah banyak yang saya belajar dengan dia. Wallahu alam. Saya haraplah kita bagi sokongan kepada dia. Sekarang ni orang fitnah dia. Kita punya pendakwa, satu-satu pendakwa yang berani pergi satu dunia berdebat dengan padri. Kita memerlukan dia. Kita seharusnya bagi sokongan penuh. Sedihlah ada orang kurang asam lagi kan. Wallahu alam.